Ramai ingat wanita je ada waktu subur, tapi lelaki, subur dia bukan 24 jam sehari tau. Ada waktu power, ada waktu sperma tengah lemau. Jom bongkar bila sebenarnya waktu subur lelaki. Lelaki tak ada waktu subur macam wanita, tapi ada waktu paling tinggi kualiti sperma. Bila waktu subur, lelaki paling power. 1. Dari segi harian, jam. Pagi hari, sekitar jam 5 hingga 9 pagi. Dan hormon testosteron lelaki paling tinggi. Jadi sperma lebih aktif dan berkualiti waktu pagi. Kalau TTC, trying to conceive, bersama waktu pagi lebih ideal. 2. Dari segi kekerapan bersama, sperma perlukan recovery 24 ke 36 jam untuk capai kuantiti dan motility optimum. Kalau terlalu kerap, hari-hari tanpa rehat, kualiti sperma mungkin rendah. Kalau terlalu lama tak bersama, 5-7 hari, sperma jadi overage, slow dan kurang berkualiti. Jadi paling ideal, setiap 1 ke 2 hari, waktu isteri subur 3. Dari segi umur dan gaya hidup, umur lelaki mempengaruhi sperma. Usia bawah 35, nombor 5, sperma lebih sihat. Usia 40 ke atas, lebih risiko DNA rosak. Merokok, stres, obesiti, kurang tidur, semua ni turunkan kesuburan harian lelaki. Kesimpulannya, lelaki technically subur setiap hari, tapi kualiti sperma turun naik ikut hormon, gaya hidup dan masa. Kalau nak anak, timing bersama dan kesihatan dalaman kena jaga sama-sama. Bonus, FT bantu kesuburan wanita dan support hormon suami isteri dari dalam. Sperma bukan mesin automatik. Ia pun ada waktu paling kuat dan paling lemau. Komen saya baru tahu kalau ini info baru buat anda dan jangan lupa follow untuk konten TTC, hormon dan kesuburan yang real, fun dan padat ilmu.